Aduh, kan. Okay, daripada penerangan Aurora tadi, daripada penerangan Z tadi, Zen ni dikatakan sangat santai, sangat tenang, ikut flow je kan. Jadi masih ada sesuatu benda yang tak sempat dia nak luahkan dalam cerita jalanan ni. Okay. Jadi jika Zen ni diberikan peluang kedua, adakah dia akan memilih untuk meluahkan, betul-betul meluahkan secara orang yang extrovert? Sebab dikatakan Zen ni macam introvert kan. Jadi adakah dia akan cuba meluahkan kalau dia dapat peluang kedua? Oh, kalau dapat peluang kedua kena tengok balik teater nombor 2 lah kena buat. Kena continue Kena buat balik teater nombor 2 tu. Lepas tu kita bergantung pada pengarah nak tengok skrip dia macam mana. Okay, alright. Dia ada lagi sama. Ada lagi? Tu bukan jawapan dia. Alright. Kalau diberi peluang kedua kan, dia atas keizinan Allah juga. Sebenarnya dia kata keizinan Allah, kalau benda tu jadi, buatlah macam mana pun, insya-Allah dipermudahkan, tetap akan dapat. Tapi buatlah, kalau benda tu tak diizinkan, kita kena tengok benda tu bukan dalam luaran, tapi kena tengok hikmah di sebaliknya. Tapi secara sanubari semuanya terpulang atas masing individu lah. Ada kalau benda tu boleh go for long atas benda yang lebih baik, why not, kan? Sebab kahwin ni benda yang baik. Tapi kalau tak dapat, kita jangan, sebagai seorang manusia, kita jangan terlalu mengharap dan jangan terlalu mengecewa. Sebab benda yang dah kecewa, benda yang dah lepas, dia dah tak ada kuasa atas kita dah. So kita belajar, dan benda ni ada rahmat. Dan benda ni rahmat, insya-Allah benda ni Tuhan akan pulangkan kita dengan bentuk yang lagi bagus. Mungkin kesenangan di dunia dan juga di akhirat. Dan sebagai seorang lelaki pun, waktu kita diuji, kita tak ada pilihan lain selain menjadi kuat. So itulah itulah jawapan dia. Betul lah. Jadi Zen bukan mudah. Jadi Zen bukan mudah. Jadi Zen bukan. Ya. Jadi So, apakah yang Dayan harapkan kepada penonton-penonton lelaki untuk faham selepas menonton kita ni nanti? Sekarang ni terlalu banyak remaja yang mengharapkan cinta lelaki. Bukan apa cinta lelaki, diorang ni selalu macam korang ni tak faham sebagai saya seorang yang benda ni macam saya rasa diorang kata toleransi sama-sama. Lelaki dia takkan tahu kau nak apa, kau kena cakap. Ya. Kau nak Maggi, kau cakap kau nak Maggi. Kau jangan expect kau diam. Tak boleh nak. Tiba-tiba dah tengok dia lelaki nak Maggi. Kau kena cakap dengan dia. Betul? Apa-apa pun. Ni orang cakap. Ya. Untuk kita fahamkan remaja sekarang. Sebab remaja sekarang terlalu banyak expose pasal keburukan masing-masing kat dalam media sosial. So dekat situ kita ambil teater ni sebagai contoh sikit. Contoh untuk diorang tengok sendiri. Kenapa cinta kat dunia ni orang cakap dekat situ je. Kau takkan faham. Sampai bila pun kau takkan faham. Cinta ni memang takkan faham. Bila kau selami dia, baru kau faham. Bila kau faham each other, lelaki faham perempuan, perempuan faham lelaki, insyaAllah. Ya. So saya ada 1-2 mesej lah untuk golongan yang luar sana nak belajar rumah tangga. Pertama, berapa pusing Alright, sorry lah. Okay, belajar membuat keputusan dengan baik. Sebab benda ni akan mendorong kau di benda akan datang. Kau akan jadi ayah juga. So apa-apa keputusan dekat sang keluarga, sang ketua tu, so belajar membuat keputusan dengan baik. Yang kedua, toleransi. Yes, toleransi tu sangat penting. Apa lagi? Di masa tak, ya, so ini semua general. Kita tak tuju kat siapa-siapa pun. SS je. Kalau watching. So tak kisahlah benda tu berlaku badai ke ombak. Benda tu once kita dalam keluarga tu, kita dah tak boleh cerita lah. Benda ni dekat luar tu, siapa-siapa pun kita tak boleh cerita. So settle keputusan tu, waktu tu lah korang kena belajar macam mana nak settle kan. Sebab dulu korang bujang, korang tak tahu benda ni. Korang boleh luar dekat kawan, korang boleh luar dekat family member. Tapi waktu sekarang korang tak boleh dah. Melainkan orang yang betul-betul kau percaya. Macam kalau benda tu dah tak boleh go through, korang kena pergi consultant lah. Belajar consultant, cari solusi. Yes. Menarik. Saya sangat suka yang last kali tu. Ya, betul. Adalah salah satu cara yang paling
paling terbaik lah. Yes. Sebab orang pun tak boleh tahu hal rumah tangga. Ya, betul. Sebab cuba korang bayangkan kalau benda ni kita cerita dia, kejahatan dah mula masuk. Dia ibarat macam sebuah rumah, kau buka tingkap, mula-mula kau buka tingkap, bagi angin masuk, lepas tu kau buka pintu. Lama benda kejahatan dah masuk. Waktu tu bila dah masuk sikit lama kau rasa kau ada kekuatan ke kau nak tempur benda tu. Kejahatan dah mula masuk, macam-macam dah masuk. Kau tengok dekat keyboard warrior, berapa ramai dekat keyboard warrior tu yang melindung kau daripada mencelah. Ramai yang mencelah. Saya boleh kata ramai sangat. Kau ada kekuatan kau time tu kau nak tempur cyber attack tu? Takkan ada. So itulah yang penting, apa yang kau buat sekarang ni tercermin dekat dalam. So korang kena bersedia lah. Korang sangat kena bersedia. Mendalam. Yep. Ya, pada siapa nak bina rumah tangga, so boleh ambil Yes. sikit nasihat. Yes. Abang Daya itu. Allah. Baiklah. Okay, kerja saya dah selesai.